cabut logo tu boleh. Rupanya fuse tu dah pernah putus. Memang dia rapat begitu. Lepas tu dia ulang. Perfect. Alright guys, ni kereta drift name yang terbalik. It looks like, whoa, we got a flip. So kereta ni actually kita dah jual dekat siapa, orang sandakan yang power, sandakan yang kaya. So hari ni kita bersama Alon Raceword. Dia kalau bahagian RWD memang yang serah kat dia. So gearbox ni nampak Samsonas 4-speed sequential, berharga 40 lebih K, harga Myvi. Bukan sembang tapi reality. Miskin dia beli benda tu. So gearbox ni tak pernah pakai, 4-speed sequential, beli kumpul ya, kereta terbalik pun dah 2 tahun. So kita beli masa kereta tu terbalik, kumpul sampai tak sempat nak pakai, dah jual dekat orang sandakan. Korang kena teka kat bawah siapa, kalau betul yang berada tu yang belanja korang. So engine fully overhaul, piston ring baru, oil pump baru, bearing baru, timing belt baru, turbo baru, intake baru spray. Bukan intake baru spray. Dan kita akan masukkan dalam body ni. Body ni kita ada DK knuckle, kita ada dashboard baru nanti, dan kita akan settlekan balik kereta-kereta ni, masukkan enjin, hidupkan, dan mungkin kita nak pergi flykan kereta ni pergi sandakan guys. So guys, stay tune, tengok video ni sampai habis, sampai siap kereta ni. Dan cantik tak cantik, kat warna ni mesti kita buat cantik-cantik. Jom. Alright, kita nak packing ni untuk kawan kita, Evo 9 punya fan. Sekarang ni pun satu half cut, satu fan je. Agak payah nak jumpa. Dulu harga 300, naik ke 400, sekarang dah 500, 600 lah. Dengan balas tu mungkin kau kena add on lagi duit lah. So guys, to all my friend Evo fans from outside the country, if you want to purchase any A few moments later. Alright guys, selain daripada buat kereta, repair kereta, maintain kereta Evo atau kereta-kereta lain, Name juga ada jual parts Evo, mostly 789, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. InsyaAllah ni boleh tolong cari. And to all my friends, to all the Evo fans outside the country, if you want to purchase any parts from Malaysia, you can contact Name 199 or you can follow 199 Garage YouTube. And it's a example is this is for Mauritius. My friend Nuru from Mauritius purchased this Evo item from me. This is have a hood, carbon hood, Evo 9 bumper, turbo clutch from another shop. The guy purchased and then sent to me. I will wrap everything and send to the container. So any of you want to source up any Evo part, I have body part, I have carbon part, I have seats, and then many more Evo part because we take from Japan and then we sell as a spare part. So do contact me, DM me, call me or anything guys. You can reach me out. So thank you very much for watching. So Evo fans, come to Malaysia and visit my garage, 199 Garage.
letak dekat kereta hitam. Kita buat. Alright guys, sekarang pun dah nak tutup. Dah 7 lebih kat 8. Pukul 8 kita pun dah habis untuk settlekan kereta ni. Kereta ni kereta convert, Lancer CS convert to Evo 8. Asalnya dia convert kepada Evo 7, bumper dia kat depan tu. So dia kata bumper Evo 7 ni biasa-biasa, dia nak 8 dengan 9. So kita choose untuk 8. So bumper beli daripada NAME, Warna Land Garage. Bonnet depan beli daripada NAME, Warna Land Garage. And then tadi dia ada buat apa tak, bukan. Lepas dia buat ni, settle ni, dia buat power window. Power window dia Lancer. So kita buat dia jadi auto, tekan sekali naik. Settle tu. Last dia nak masukkan under tray. Sebab bila kita tengok macam ni, dia nampak lantai, dia nampak rompong bawah tu. So bila ada under tray, lagi satu aerodynamic. And then angin dia memang dapat terus kat intercooler, tak pergi pecah. So ada daun pisang sana dah koyak, kita tukar. Dan ada satu daun pisang jugalah, dia kecil je untuk match puzzle tu antara under tray dengan daun pisang. Dia nak kena ada satu yang kecil tu. Pun kita dah completekan kereta ni. So kereta ni esok kita nak cuci dan owner akan ambil balik ni dan bumper lama dia Evo 7 tu. So guys, kalau korang tengok, komen kat kita. Ni lampu kita orang buat daripada Evo 7 jadi Evo 9. Ada mata, ada hijau. So guys, mana nak beli barang, mana nak convert, mana nak buat Evo 10 ke apa, boleh Roger Warna Land Garage. Thank you. Mega. Aduh. Ooh.